Bagaimana nak upgrade SIM card? Pertama sekali, kita kena tahu kita ada dua jenis upgrade. Satu upgrade rank, satu lagi upgrade SIM card. Untuk upgrade SIM card ni, ia khas untuk upgrade SIM card yang belum daftar siapa-siapa lagi. Kira SIM card tu SIM card kosong lah, belum registerkan orang. Biasanya orang akan beli stok SIM card extra ni adalah SIM card Lite. Sebab modal dia tak besar kan. Dan bila dia pergi jumpa orang, dia cerita kan, tiba-tiba orang tu nak SIM card Pro ataupun orang tu nak SIM card Beast. Jadi, kita boleh je upgrade stok SIM card yang kita ada tu, kemudian kita daftarkanlah orang tu. Inilah upgrade SIM card. Syaratnya SIM card tu mesti belum daftarkan siapa-siapa lagi ya. Untuk upgrade SIM card ni sangat senang guys. Caranya anda login aplikasi Tonwow 2.0, kemudian anda klik dekat bahagian bisnes. Klik dekat upgrade SIM, scan saja barcode SIM card anda tu. Lepas tu choose upgrade option. Pilihlah anda nak upgrade SIM card tu kepada SIM card apa. Pilih payment, sama ada melalui internet banking ataupun lain-lain. Lepas tu boleh klik proceed payment. Payment yang anda buat ni hanya bayar beza harga SIM card tu saja. Contoh, anda ada SIM card Lite, nak upgrade kepada Pro, bayar RM30 saja. Sebab SIM card Lite sebelum ni RM99.50. Jadi nak upgrade kepada Pro tambah RM30 saja. Total RM49.50. Sama je macam harga asal SIM card Pro. SIM card akan terus upgrade on the spot. Jadi bolehlah anda daftarkan orang.